Metadikol boleh mencapai kesan anti-kanser melalui pelbagai mekanisme. Terdapat beratus-ratus gen yang terlibat dalam pembiakan dan pembahagian sel. Pembahagian sel menjadi tidak normal apabila gen ini bermutasi. Apabila gen rosak, kedua-dua sel kanser dan tumor boleh berkembang. Metadikol meningkatkan fungsi gen kloto 4 hingga 10 kali ganda yang boleh menghalang pertumbuhan sel kanser. Pada masa yang sama, metadikol akan meningkatkan fungsi gen TP53 yang menggalakkan penghasilan protein anti-kanser yang dipanggil P53 untuk membantu memulihkan DNA. Jika DNA tidak dapat dipulihkan, protein P53 menghalang sel daripada terbahagi dan akan memberi isyarat kepada mereka untuk bunuh diri sendiri. Dengan menghalang pembahagian sel dari DNA yang bermutasi atau rosak, protein P53 boleh membantu mencegah tumor. Metadikol boleh menghalang TNF, ICAM1, CCL2 dan BCAT1 untuk mencegah metastasis sel kanser. Kajian mendapati kekurangan vitamin D bukan sahaja menyebabkan penyakit tulang, tetapi juga dikaitkan dengan penyakit autoimun, tumor dan kanser. Metadikol akan mengawal fungsi imun dan bergabung dengan reseptor vitamin D. Ia menggalakkan apoptosis sel kanser dan menyekat sel kanser untuk mendapatkan nutrien melalui pembentukan saluran darah baru. Pada masa yang sama, metadikol akan meningkatkan tahap vitamin C dalam badan untuk membantu mengawal fungsi imun dan menghalang sel dies mencapai kesan anti-kanser. Vitamin C boleh meningkatkan sintesis karsinogen dalam badan untuk mengurangkan pembentukan tumor. Metadikol boleh meningkatkan fungsi sel stem pluripotent CD34 yang terbahagi kepada semua sel. Sel stem CD34 adalah penanda sel progenitor hematopiotik yang biasanya terdapat dalam tali pusat dan sumsum tulang. Darah tali pusat telah digunakan secara klinikal dalam terapi pemindahan sel stem hematopiotik untuk merawat pesakit yang mengalami gangguan sumsum tulang dan membina semula tulang pesakit kanser yang menghidap leukemia atau limfoma selama lebih 40 tahun. Antigen CD34 terdapat dalam sel stem hematopiotik dan progenitor. Oleh itu, ia digunakan sebagai terapi sel pelbagai penyakit darah. Penyelidikan telah membuktikan bahawa CD34 boleh mengambil bahagian dalam pengangkutan sel stem hematopiotik, pembaikan atau pembinaan semula saluran darah, terlibat dalam keradangan dan juga meningkatkan fungsi limfosit. Selain itu, sel stem pluripotent CD34 terbahagi kepada sel imun dan sel darah seperti sel darah merah dan platelet yang boleh mengawal kanser darah, anemia dan menguatkan imuniti. Oleh itu, metadikol boleh membantu pesakit kanser darah dan pesakit sindrom myelodysplasia dengan meningkatkan fungsi CD34. Akhir sekali, untuk penjagaan kesihatan, anda perlu mengambil 3 semburan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Orang yang mempunyai masalah kesihatan boleh mengambil 5 semburan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Sekian sahaja, terima kasih.